guys, welcome back to my Cik Sofia channel. Okay guys, so hari ni saya beli barang dekat Pinduoduo. Saya tak tahu apa yang saya beli. Okay, jom kita tengok kita ada apa. Wah! Bersmigel. Happy sangat tu barang tu. Memang kata nak beli yang sepasang tu. Dah. Okay, so ni bersmigel. Kata dulu. Itu yang kat bawah tu paling kesian kan. Dia macam terpaksa. So kita tengok. Siapa cuba bau beg tu? Nanti mesti dia ada bau smigel. Tak depan. Dekat emoji yang paling besar tu. Belah atas tu. Sekejap, sabar. Wangi kan? Bau? Mama nak bau? Saya punya dulu wangi. Macam Tamagotchi lah. Wangi-wangi tu dekat bahagian-bahagian dekat zip tu, plastik tu. Getah-getah tu, dia bau zip dia. Ya, pengalaman kakak-kakak tu. Bau zip, Kakak-kakak. bau zip. Bau tu, zip tu bunga-bunga tu. Bau zip. Mau getah. Tapi dulu saya beli. Dia wangi. Wangi lah ni. Apa-apa. Tengoklah lagi hari. Tante bukan beg je ke? Wallet ke? Tak ada lah, saya tak dapat. Mama saya nak beli nanti. Oh, wujud. Cuba dah tunjuk. Tak mama. Eh, Nak sekolah dah ada 3 kan? Jadi domba. jadi dia dah. Eh. Ada orang minat. Ada orang minat kan Sofia? Wah, cantiknya beg kakak. Cantiknya. Asal panjang sangat tadi tu. Muka dia dah geram. Wah, banyak cantik tak beg kakak. Okay guys, ni beg sekolah saya. Tada. Beg smigel. Korang tak percaya ni ada smigel ni. Oh, wujud. Ui, ui, ui. Tapi ada ni je. Mbak. Okay. Kakak bye. Okay, bye.